Ha, kumpulan apa ni? Kumpulan 2. Okey, lambai. Nanti saya post dekat YouTube. Nanti tak nampak muka, jangan marah saya. Of course lah. Okey, ni kumpulan ketiga ha. Leo Rudi apa? Kamu cakap Leo Rudi? Okey, kumpulan berapa ni? Okey. Ha, lambai, jangan lupa. Nanti kalau muka tak ada dalam video YouTube saya, jangan kecam saya ha. Ini cikgu-cikgu yang komutut Okey, cikgu-cikgu semua okey? Okey. Ini orang kaya baru. Hai Mera Menawan, saya Elvina Amanah. Hai Mera Menawan, hai Elvina Amanah, saya Rashela Rajesh. Hai Mera Menawan, hai Elvina Amanah, saya Rashela Rajesh. Saya Elvini Disiplis. Hai Mera Menawan, hai Elvina Amanah, saya Rashela Rajesh. Hai Elvini Disiplis, saya Nazwani. Hai Mera Menawan, hai Elvina Amanah, saya Rashela Rajesh. Ini kumpulan berapa ni? 3. Okey. Ha, kumpulan berapa ni Ain? Kumpulan 10. Dah siap dah? Ha? Dah eh? Okey, good. Lambai sikit. Nanti ni lambai korang ni aduh. Okey. Sofa nombor berapa dah? Ha? Okey, tak apalah. Lambai sikit. Nanti kita akan masuk dalam YouTube ah. Okey. Ni dia orang punya pengasuh ni. Okay, Ronald? Jairus, pulang apa ni? 4 tambah 4, 8 lah. Halo, apa khabar? Dah lepas lah? Okey. Saya ni kena jalan ni, nak masukkan muka semua orang ni. Of course. Okay, setakat. Sini okey sikit. Sana bercahaya lah. Kumpulan 6. Dah settle dah? Memang dah muka kayu, muka keras je. Jemimah, ini bulan apa ni? Bulan 7. Dah settle lah? Enter frame. Nanti kan dalam video tak nampak muka, marah.
Ha, kumpulan berapa ni? 5. Kumpulan 5. Interframe muka nanti Kang belik-belik video mana muka saya. Saya kena pusing nak masukkan gambar semua. Hai Evan Geki, hai Anik Amanah, hai Bison, baik. Hai Rizky Raji, hai Kumpulan apa ni, Chong? Kumpulan berapa? Lambai. Interframe cepat nanti. Tengok video kan, tak ada muka, manalah muka saya ni, Cikgu Randy ni. Select. Alamak, sana apa nak clear. Hai. Nanti cikgu share dekat dalam grup, boleh tengok. Yes. Ni tunjuk sikit, tadi sana bercahaya. Okey, tidak apa. Percubaan yang baik bagi ditemukan dengan diri sendiri. Okey, kamu rasa senang tak nak mengingat sesuatu? Tidak. Tapi sebab kamu adalah pemimpin, orang yang terpilih, apabila kita belajar daripada aktiviti ini, apabila kamu diberi satu arahan oleh guru kamu, kamu harus mendengar dengan sangat teliti. Okey, kalau kita tak dengar dengan teliti, itu yang kadang-kadang maklumat tidak boleh disampaikan dengan betul ataupun tepat. Jadi cikgu dah ucapkan syabas kepada semua. Mula-mula cikgu tengok memang susah kamu nak ingat. Akhirnya kamu pasang telinga dan bersungguh-sungguh coba untuk mengingati. Baik. Kumpulan yang menang tadi adalah kumpulan 8. Mana kumpulan 8? Kumpulan 8 semua ke depan. Cikgu tak percaya ni. Sini. Kumpulan 8 ke depan semua. Cikgu akan minta mereka buat sekali lagi. Kalau mereka berjaya buat, cikgu akan bagi 10 makan ekstra. Banyak makan tu ya. Kalau mereka tidak ingat, cikgu akan potong 2 makan. Boleh? Kalau mereka ingat, cikgu tambah 10 makan. Kalau mereka tak ingat, cikgu potong 2 makan. Atas pentas. Di atas pentas. Kita lihat mereka masih ingat kan tidak?